Minyak pun rasa safe. Kalau selalunya saya isi dalam kalau RM50 tu, saya ingat dalam sehari 2 je lah. Tapi ni lebih daripada tu. Okay guys, sekarang kita berada di Cemoh, Perak, Ipoh lah. Dekat Perak ni, kita kat Petrol sekarang ni. Kita nak pergi seorang lagi last rumah customer seorang dekat Cemoh. Kita nak interview dia. Sebelum dan selepas penggunaan Voltec ni, pada kenderaan dia, kita tengok lah macam mana nanti. Okay, so sekarang kita dah sampai dekat rumah customer kita yang terakhir dekat Cemoh. Jom, Izora. Assalamualaikum. So hari ni kita dah sampai dekat Cemoh, Perak. Saya dari Shah Alam. Abang beli Voltec ni dah sebulan 2 bulan lebih kan? Ya. So macam abang guna, apa yang abang rasa beza kat kita ni? Saya mula-mula saya pun tak percaya benda ni kan. Tapi saya tengoklah apa ni video-video ada tu kan. So jadi saya pun cubalah. Saya cuba dan saya rasa memang ada inilah perubahan, maknanya daripada segi pick up, kelajuan kan. Lepas tu minyak pun rasa safe. Kalau selalunya saya isi dalam kalau RM50 tu, saya ingat dalam sehari 2 je lah. Tapi ni lebih daripada tu. Itu abang buat pergi kerja ke macam mana? Skater ni selalunya saya tak buat kerja, isteri saya pakai. So anak pergi ambil anak lah, pergi pasar ke apa. Saya banyak pakai motor je. Tapi dia selalu pakai kereta ni lah. Tapi bila berjalan saya sekali, memang saya bawa lah. Tapi yang isi minyak saya lah. So dari segi minyak tu memang nampak beza lah. Nampak beza.